Nah, orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian yang jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak, Raja Aceh tu orang Pahang, Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lana, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh. Dan begitulah, kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni jadi pelik. Ada penjajah pada tahun 1824, dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan Semenanjung dan Kepulauan Sumatera. Itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera, orang Melayu. Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian yang jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak, Raja Aceh tu orang Pahang, Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lana, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh. Dan begitulah, kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni jadi pelik. Ada penjajah pada tahun 1824, dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan Semenanjung dan Kepulauan